Hello everyone, Nisa here, orang yang besar. Okay guys, so hari ni hari ketiga kita berada di Guangzhou, China. Kalau konten yang sebelum ni saya dah cakap saya sampai di sini dengan someone special and I want to review someone tu lah. Tapi siapa Orang Sabah Orang Sabah ke? Tak bukan orang Sabah. Lepas tu kau orang apa? Sabah. Sabah? Sabah. Ingatkan orang rumah aku nanti. Aku suka lah dengan orang Sabah ni. Kenapa Aku suka dengan orang Sabah. Ya, aku memang suka dengan orang Sabah. Kau suka dengan orang Sabah bagi sebab Sebab ambuyat kot. Sebab pembuyat. Ya, aku jadi fall in love kot. Aku pandai masak. Kau pandai masak? Aku pandai bukan setakat pembuyat. Tapi aku tak suka lelaki yang pandai masak. Nanti dia suka judge makanan aku, faham tak? Ya, aku tidak akan judge. Sebab jenis aku akan yang mengenyangkan future wife aku. Ya. Mengenyangkan perut dia dan membahagiakan dia. Yakin mu ni? Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Yang jangan kami mon. Salah. Hi guys. So, orang cakap lah Nisa dengan Mat Nisa kasar dengan informasi. So what? Saya memang suka orang Sabah. Memang dengan orang Sabah saya akan manja-manja. Tapi dengan Aiman pun macam manja ya. Aiman, tolonglah sekarang ni kita bersama Irfan, bukan bersama Aiman. Jadi tolonglah jangan kaitkan dengan orang lain. Jadi Nisa fokus dekat Irfan jalan ni. Yelah, dekat China lah. Mana ada orang lain dah. Dia seorang je talent yang ikut. Faham tak? Okay guys, so kita nak pergi ke tempat lain sebenarnya. And hari ni kita nak Hati-hati Nisa. Ya. Licin. Ya Irfan, I know. Mau tolong pegang tapi bukan mahram. It's okay. Jangan pegang katok mu kang. Hei, katok tu apa? Nasi katok? Katok tu maknanya aku puji mu handsome macam tu lah. Sekarang kita bergerak dulu. Dah Didi dah sampai. Nanti kita sambung konten kita. Okay. Let's go. So guys, kita dah sampai ke destinasi Kita yang dah sampai tapi kedua. Tapi malangnya tiada mall. Ya. Kenapa ba? Tak tahu, macam kita salah tempat. Senang cerita kita sesat lah. Sesat. Ya, satu benda aja yang biarlah kita sesat di China ni. Jangan sesat di hatiku ba. Anjay, aku yang mau bagi dia pula yang bagi. Kau lambat lah ba. Orang-orang Sabah ni lambat lah. Aku bagi dulu lah. Tapi ni apalah. Aku first. Kejap aku. So sekarang memang kita di China. Kita berada bersama Alipay. Bini Alipay iaitu Belesra. Kita ada Atika. So nampaknya kita dah reveal siapa yang ada kat sini. Apa? Tak ada apa. Reveal apa? Boyfriend Nisa. Ya. Ni boyfriend baru saya dah ikut saya ni. Saya? Ya. Kenapa tu saya? Kan dia kan nama kau. Ya betul lah. Macam mana kau tahu nama penuh aku? Sebab aku nak hafal untuk akad nikah aku nanti. Salah, aku yang akad. Oh, kau yang akad Aku yang akad, bukan kau. Bukan. Okay. Aku yang perlu hafal nama kau. Okay. So actually, saya datang sini, saya tak bawa banyak baju tau. Saya bawa 2 helai baju sahaja. Satu baju tidur sahaja. Baju sahang, tahu tak baju sahang tu ke apa? Baju sahang ni baju yang bersahajalah di rumah. Dia hotel macam Apalah Nisa, nanti Irfan belikanlah baju. So sekarang memang saya keluar lewat petang tadi. Lewat petang lepas. Hati-hati. Tak apa. Hatiku selalu di sini. Jadi saya memang keluar lewat petang lah. Jadi macam sekarang ni kita tak ke mana pun. Sebab tadi mall lain. Betul ni kita jumpa mall yang tak ada, mall yang dah tutup kan. Faham tak? So
baju ni baru pakai beberapa jam and kita akan continue esok balik. Jangan terkejut lah. Irfan pun akan continue baju yang sama. Ya, sebab tak kotor. Sebab memang tak ada baju. Sebab kita nak pergi mall malam ni memang semata-mata beli baju. And then sekarang kita nak pergi makan. Pergi makan sebab Nisa bad mood belum makan. Alah. Okay lah. Okay, jumpa tempat makan. Orang Sabah jarang mengecewakan. So, sekarang kita dah siap makan. Okay. Kita kena bersambung dengan esok dah lah. Ya, esok kami sambung lagi, okay? Sebab lampau lewat sudah banyak mall yang tutup. Ya. Okay, kita jumpa esok. Sebab kita mau pulang ke hotel sudah. So guys, jom. Sampai esok. See you tomorrow. Hai. Hai untuk hari yang seterusnya. Hai. Hai. Hi, very good morning. Good morning. Good morning lah sangat. Aku 12.30 hari dah ni. Allahu Rabbi. Okay, so kita orang hari yang seterusnya baru nak bergerak ke kedai makan.尾号是不是856？不是不是你的课。 So, kita orang nak bergerak ke restoran lah untuk makan and then nak pergi cari-cari barang. 手机不对的。 Barang sangat-sangat murah di sini. And then untuk balik ke Malaysia lah. Esok kita nak balik Malaysia dah. So guys, kita dah sampai di Turki, Baran Turkish. Aku nak sebut macam mana ni? Tak disebut. Nama sebut, pergi selalu. Mambu. Suka-suka kakak. Irfan, cepatlah. Semalam kan kau tuang air barbecue kan yang Abe buat apa story tu kan? Ya. Lepas tu kan aku dah tunjuk tadi orang tu komen minuman keras, dia komen air barbecue tu arak. Dia Tolonglah keluar. Tolonglah keluar pergi. suruh dia tu buka mata betul-betul. Sudah, settle. Tenang. 首富这边有2个加汤马鸡腿，要取消。你爱我，我爱你。你爱我，我爱你。你爱我，我爱你。你这个要不要？我爱你哟。不salah. How to reply 我爱你？你爱我。我爱你。Then how to reply it? I love you too. What is I love you too in Mandarin? 我也爱你。我也爱你。我也爱你。Yeah, yeah. 我也。 Yeah, 我也爱你。我也爱你。我爱你。我爱你。我也爱你。我爱你。我也是沙拉。 Ada ni. 学中文吧。 Bukan ciptaan ni. Dia tanya Cina, cakaplah我爱你。我爱你 tu. 反正每个人你的菜一不一样，马上就开始了。我 Sakit. Apa ya? Thank you. You like spicy? Oh, you like spicy? No, I don't like spicy. Huh? I don't like. Why you not like spicy? I like you. Laju lah kau. Lambat Ifan ni. Lambat lah Ifan. Aduh. Lambat lah. Lapar kak. I like spicy. I don't like spicy. You like what? I like chili. Kau Ifan lambat kau ni. Tak boleh. Dia untuk Pak Air lah. Dia untuk Pak Air tak? Buat apa? Ha? Nak suruh orang like. Dok. rice Ifan cukup tak nasi banyak ni Ifan. Tak cukup ambil aku punya Ifan. Ifan kata kau. Kalau mana dia pergi Pak Air tu tak lihat. Ya ke? Thank you, big baby. boss. Thank you, baby. Big boss. Yeah. Pepperoni telur. Pepperoni telur. Maybe starting it's coming another one. This one because Pasta, getting cold Korean testing pasta. is not good. 再加一份米饭。好，没问题。 Hello baby. Hello. Hello. Dia sembahyang dengan saya ni. Yang ni sembahyang dengan Atika. You say all like me. This is her boyfriend. No. Match, right? It's not match. Say no. Not match. Say no. Itu ayat untuk kau ni tu. Sebab Jangan risau Pak Air. Jangan risau Pak
Sehebat mana perempuan lain, Irfan tetap untuk kau. Uish. Itu ke Irfan untuk Pak ke? Nama lain. Tak panggil nama Faeh. Sayang ah. Aku tim Irfan. Lepas tu kenapa kau nak kacau? Tak ada kacau kak. Nak menyondol je. Kau ingat Fini pun kacau yang. Dia kacau Fini. Fini pun kacau. Habis semua orang nak kacau. Biarlah kak. Memang kau sekarang memang geng kacau-kacau. Bukan, kita suka yang mana dekat-dekat je. Oh, yang macam ni lah. Nah, dekat dia mata. Tak adalah macam tu lah kak. Yang ni aku takut. Hi baby. Hi. Hello. Irfan very hungry and now kita tukar table. Takut Irfan tak kahwin. Wow. Shrimp here. So delicious. Shino, siapa yang tahu-tahu je. Kita hidup jangan nak jadi fake. Benda dia nampak kaya sebenarnya tak. Akak sakit lah kena kat sini. Kenapa akak tak dekat sini? Bukan dekat kau, dekat Shino. Dia cakap muka aku macam ni pula. What's name? I say no. What's name? No. Similar. It's not similar. No. But it's beautiful then. What? He say, you're beautiful then. Dia cakap macam daripada actors tu. Irfan! Kau mau tinggalkan aku, Irfan? Sir, jangan tinggalkan aku ni. Irfan! Sir, Irfan! tolong sir. Tak gerak lagi. Tunggu gerak lu. Nanti gerak kita action balik. Kau relax dulu situ. Irfan! Kenapa? Tak gerak lagi lah. Irfan! Isa. Irfan! Pada muka kau. Ingat sangat aku. Dia duduk China ni tak habis-habis dengan Hon. Dia macam Mak Wei bawa kereta, betul tak? Ya, Ramadan letak konten air selalu tu Hon untuk 2 kali. Hon in case ada apa-apa. Hon birthday saya lah apalah. So orang-orang kat sini dia bawa kereta macam Safwan, macam makan. Boleh beli. Nanti diorang boleh pindah sini. Okey, untuk Safwan dengan makan, korang boleh pindah ke sini. Tengok Hon lagi. Ngebus kuas lamba ni, ya Allah. Aku rasa nyawa aku di hujung-hujung ah. Oh, ni memang laluan dia. Dia salah. Oh, ya ke? Apalah. Macam trend. Okay guys, so kita dah lari daripada Irfan apa semua. Tapi kita jumpa ni boyfriend dekat sini. Saya dah tak tahu dah Irfan tu pergi kat mana. And kita orang terlepas daripada dia tadi last. And right now kita orang tengah dinner sama dengan Tika. Sebab Tika ada dengan saya, Irfan je tak ada. Tapi dia bertukar dengan orang lain. Hai. Ni Irfan version China. Ni hao. Hello. So humble. Hello. So right now kita orang tengah dinner. And this place memang 3 hari berturut-turut lah kita orang makan kat sini. And then always memang makan di sini juga. And also have the chaji. Hi. Wah, Irfan dekat sini, Irfan. Kenapa Irfan ni ada kat sini? Macam idea sangat je. Tapi dia je. Only dia je. Dia je. Rabi. Better than me. Tapi lah Irfan nak dating ni. Aduh. Tapi memang dia orang ni baik gila-gila and humble. Kan Nadia kan? Diorang baik gila. Diorang baik sangat-sangat. Ya. Ya Allah, sumpah barai gila macam. Ya. Hello.
Tapi kan lagi suka tali lawan yang macam kotak-kotak ni. Sebab dia banyak duit. Jangan eloknya. Tika nak baju hitam. Aku lagi suka. Tika daripada tadi Usha yang baju hitam tu. Tak, yang macam kotak-kotak. Aku susah. Aku suka yang kotak ni. Itu lah kau. Tak payahlah. Itu tu laki orang. Tak boleh. Aduh. Tika gurau je. Jangan petis. So siapa-siapa nak bagi boleh come to Anatalia. Here restaurant is Anatalia, right? Yes. Yes, Meki. Sure. So bila dia cakap dengan kita orang, dia akan pakai dia punya Google Translate. Dia akan cakap macam tu and tunjukkan kita orang. Kita orang balas balik tunjuk dekat dia. Sebab dekat sini bukan semua orang Cina cakap English lah. Dia like 20 to 30% only yang belajar. Guys, sekarang kita dah siap makan sendiri semua. And right now kita nak pergi ke Canton Tower, I think. Betul ke? Canton Tower ni. Ya, Canton Tower. Kat sini, aku rasa macam hidup macam anak sultan. Hari-hari duk tukar. Hari-hari duk tukar kereta. Hari-hari macam kereta mewah. Bersyukur. Alhamdulillah. Sebab dekat sini semua orang baik-baik lah. Yang kita okey-okey. Benda semua baik sangat. So macam tak nak balik lah Malaysia. Ya. Dekat sini tak kira lelaki perempuan semua provider. Semua provider. So nak cari boyfriend, carilah orang Cina. Orang Cina sini semua provider. Sumpah. Bukan Cina saja mah. Okay. I don't know apa nama driver dia, tapi anak dia walaupun dia kaya tapi dia humble gila-gila. Baik gila-gila macam sumpah. Aku ni terasa malu pula. Oh, jom kita layan view dekat Guangzhou City. Sekarang kita dah sampai di Canton Tower. Korang tengok kat sini sangat cantik. Saya bawa anda ke China. So bawah ni yang mall, kalau kita tahu. Kita tengok and then ni Canton Tower, very very famous lah dekat sini. Ni lah yang famous lah dekat Guangzhou. And kalau kita tengok belakang, sangat cantik dia punya city. Dia like macam airport. Kawasan depan Jalan China tak ada kereta. Kat sini tak busy sangat. Kawasan taxi drop off apa semua. Dah lagi. Mary, you laugh. So funny. So funny. People here surrender. Aduh lah. Tak tahu sempat ke tak tadi yang dia buat kita sambil buat please. So kita nak masuk ke mall Canton. Menuju ke sini and kita nak pergi ke Canton Tower. Kita perlu pula. Dia orang atas sini, saya memang tak lepas nak pergi ke toilet sebab toilet dia orang tak ada pipe air. So kena balik ke hotel lah. Hotel tak apa, kita tarik je pilih air tu sebab dia panjang. Kat sini tak ada bilik air. Macam tu lah. Kena eating sekejap. Kita orang bawa ni botol yang faham tak? Tapi tak selesa. Ifan dah jalan dengan awet lain lah. Ifan dah dengan awet lain lah. Ifan, dia tak pandang dah. Tak pandang dah. Kau memang dah tak pandang dah.
Dah pandang apa tu? Tak pandang dah. Pandang apa tu? Dah jalan dengan Amoy tak pandang dah. Mentah-mentah lah sedondon. Aish. Jalan-jalan dengan Bibi tak pandang dah belakang. Bibi sado. Bibi Dia sado. nak masuk Ken Tower kena ni and passport. Also dapat tiket dah masing-masing. Siap-siap. Okay guys, so sekarang kita dalam Ken Tower, naik ke atas and baru lepas je bergambar family. Wow. Luar hujan. Kat luar hujan. So many people lah. So many people. So 小沈阳，小沈阳啊。What's me? Terus kakak yang gambar itu. What's me? 小沈阳。小沈阳 is Chinese name. People name. People name. But Shenyang is our Chinese city. Oh, I see. Wow, so many people here. You can see, oh my god, cantik. Sorry, saya excited because ini first time saya. Can see the outside. Is that what? Wow, cantiknya. Masya Allah. Ni dia punya tasik. Cantiknya, ya Allah. Masya Allah. Canton Tower sekarang ni dekat sini tengah hujan. Jadi kita orang tak boleh pergi main outdoor lah. Maksudnya nak pergi main yang slide 76 bawah tu. Dia nama tak tahu. Lepas tu tak boleh nak main yang around tower tu pun tak boleh. Sebab sekarang tengah hujan, memang tak boleh main apa-apa. Just masuk ke dalam tu melawat sahajalah. So kita dah keluar daripada Canton Tower. Tapi stay dalam ni lagi untuk collect gambar lah. Cuci gambar yang dia tangkap gambar family ramai-ramai tadi tu. Cantik sebenarnya kawasan kat sini. 谁看着？让我把背景收拾。 Preview it first. Wow. 刚刚也拍了。 Pretty. Wow. 好，收。对，哎，老鼠。 Wow. Family photo. 好了，这是咸。太假了。 Wow, cantik. 把这个咸了，你选10张吧，一样的就不要了，选10张。对啊，有不一样。 Green screen je belakang. 这种没用啊，太假。 Dark background, please. Yeah. That one. No, not nice. It's dark, very like nature. No. Kau tak lawa. No. It's formal photo. Tika nak adjust abang Chinese. Aduh, comel lah. Okay, silap. Nanti ya. Tika nak adjust dia tapi Tika takut. Pakai Google Translate. 我认为你有女朋友。 Because you don't answer me. Sekejap aku type. You just smile. You type. 你太假干，我这个人我。 Again. 因为你没有回答我。 Buat usik. Ifan okey ke Ifan? Okey dengan bubur. Kenapa Ifan macam insecure je? Tika tak tanya Ifan. Ifan jealous dengan Nisa. Kenapa? Sebab Nisa macam mesra sangat. Bukan Ifan dengan Vivi ke? Baju dah sedondol lah. Mr. Hua kan. Yeah. Aku bersama dengan Mr. Hua.
So guys, kita orang dah on the way nak balik ke hotel. Nanti sedih sumpah sebab esok kita orang dah nak balik dah. And dia rasa sedih sebab baru kena beberapa hari tapi kita very close. Maaf lah Tika, kau dah try suami orang Tika. Sorry. Saya selamatkan kawan saya daripada bencana-bencana yang tidak diingini. Sorry. That's it. Bye-bye. See you again. Thank you so much. Akak Abe. Dia orang sesat. Bukan dia orang sesat, dia orang salah jalan. Semalam saya tak sempat nak outro content and saya ingatkan siapa yang ikut kita orang semalam tu, dia yang hantar rupanya. Kita orang just naik Didi kat sini. Didi tu ibarat like Grab kat sini. And sekarang pukul 7 something pagi and flight kita orang pukul 11 pagi. And sekarang ni on the way go to airport and nak balik Malaysia lah. Okay, so saya rasa konten saya pun sampai di sini je. Just vlog apa benda semua. And Tika and Irfan di depan. And begitulah, doakan perjalanan kami semoga selamat sampai walaupun kita dah sampai insya-Allah time tu. Thank you for the watching. Don't forget to like, subscribe and share. Kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.